So sebelum pakai benda ni, smartphone memang asyik lag je sebab dia panas. Tapi bila dah ada benda ni, korang boleh main tanpa henti sebab dia memang takkan panas. Smartphone cooler. Dia boleh menyejukkan smartphone korang sampai 8 degree Celsius. So smartphone cooler ni memang nice gila guys. Jom kita tengok dia punya design. Dia ada banyak design guys. Korang boleh tengok dekat beg kuning dan ini adalah salah satunya je. Dia juga ada bagi sekali dengan kabel untuk kita nak cucuk dekat sini guys. Dia tak ada bateri tapi korang boleh powerkan menggunakan power bank je guys. Korang tengok ni senang gila. So kalau korang pergi outdoor, nak lepak dengan member dekat kedai makan, cucuk je dekat power bank macam ni. Korang tengok berapa suhu dia boleh turun. Boleh dapat 8 degree Celsius. Untuk nak guna dia senang sangat. Kita dah on macam ni, kita boleh letak kita punya smartphone macam ni. Dah settle masalah dan biarkan dia coolkan kita punya smartphone. So korang tengok 17 degree Celsius, sedangkan dekat atas ni dia panas dia masih lagi ada. So dekat kawasan sini, kalau kita buka, nampak tak sampai meluap babe. Dah jadi air dekat sini. Memang sejuk. So bila kita pegang kat sini, sejuk dia macam ais babe. So memang confirm dapat sejukkan kita punya smartphone. So guys, benda ni memang sangat berbaloi dengan harga dia. Check out dekat beg kuning di bawah.